Jom hari ni saya nak goreng ayam goreng kari. Bahan-bahan dia mudah saja, setengah ekor ayam, 2 sudu besar serbuk kari ayam ataupun serbuk kari ikan, 1 sudu kecil serbuk kunyit dan 1 sudu kecil garam. Kita adunkan semua gaus sebati tau. Bila dah gaus sebati, masukkan 1 sudu besar tepung beras, masukkan juga 1 sudu besar tepung jagung, gaus sebati juga. Okey, bila dah sebati macam ni, korang nak peratkan sekejap pun boleh, nak terus goreng pun boleh tau. Lepas tu korang sediakan 4 hingga 5 tangkai daun kari. Daun kari ni nak bagi wangi tau. Lepas tu korang panaskan minyak secukupnya untuk kita goreng ayam. Bila dah panas, korang gorenglah ayam. Pastikan dengan api yang sederhana sahaja tau. Kita tak nak nanti ayam tu hangit. Okey, bila dah masukkan ayam, boleh masukkan daun kari juga. Korang ulang je step sampai habis ayam untuk kita goreng tu. Nampak tak, bila kita goreng dengan api yang sederhana, warna dia cantik tau. Okay, selamat mencuba.